Saya nak cerita sikit berkenaan dengan diri saya yang nasib tak baik ni. Pak saya asalnya guru. Walaupun dia jadi auditor kemudian dia guru. Saya cukup takut ke dia. Bila dia balik saya belah petang daripada ofis, sampai ke jembatan kecil tu nak masuk dalam rumah, dia batuk. Kami semua lari pergi ke meja baca buku. Baca buku sampai pening kepala. Kena pakai cermin. Umur 12 tahun pakai cermin. Alah, ni ada yang muda-muda lagi pun pakai cermin. Tapi dulu umur 12 tahun cukup ni lah. Cukup ting. Tak ada yang lain lebih-lebih tu. Takut kepada bapak saya. Walaupun kemudian dia cukup baik dengan saya, tetapi semasa saya di sekolah dia cukup strict. Macam cikgu je. Balik di rumah, bukan cikgu jenis lah ni kalau cikgu pukul sikit aja, mak bapak komplain lah, report kat polis langsung. Master Hasan, master saya, bila dia mark saya punya paper, satu tangan pegang pen di sini, satu tangan duduk di tepi sini. Silap sini je, cot. Dicubit. Tak boleh silap sikit. Rotan. Ni kayu rule kena. Rotan kena. Tapak tangan ni sampai nak genggam pun tak boleh. Kalau tidak, tak boleh belajar. Zaman dulu tidak ada kota Bumi Putra. Tak ada kota. Nasib baiklah boleh pergi belajar jadi doktor. Tak ada pun scholarship. Oh, kalau lah ni scholarship dikurangkan sikit, jadi masalah. Patut ada tunjuk perasaan. Saya diberi allowance RM25 sebulan. Semua yuran-yuran dia bayar lah. Tapi RM25, nak buat apa dengan RM25? Panggil interview lagi, tanya saya, pak saya hantar berapa banyak duit? Saya kata dia hantar RM15 sebulan. Potong RM15. Balik RM25 juga. Isteri saya pun dia potong RM10. Pasal dia dapat daripada rumah RM10. Sekarang ni kalau potong, isu dapat surat berkajang-kajang lah. Ada demonstrasi lah. Lah ni kita punya penuntut di setengah-setengah negeri. Ada simpan pembantu rumah bayar gaji daripada allowance dia. Pembantu rumah pula ada. Tak tahulah di mana, saya tak mahu sebut lah. Saya nak rayu, saya nak minta, kalau kita betul-betul berdisiplin dan sanggup berusaha dengan cukup tekun, jatuh bangun, kerana kita nak capai kejayaan bagi bangsa kita. Bangsa kita juga adalah bangsa yang beragama Islam. Pencapaian orang Melayu bermakna pencapaian orang Islam. Jadi ada dua sebab kenapa kita perlu berusaha jauh lebih kuat daripada bangsa-bangsa yang lain. Kerana kita berjuang untuk bangsa dan di masa yang sama untuk agama kita.